Selesai. Baru. Okey, kita master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hadirin hadirat. Kami dari kumpulan 4 ingin mengutakan tajuk pendidikan seni tradisional di sekolah dan institusi tinggi masih relevan atau sekadar formaliti. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nurlinda D.T. Muhammad Rosti dan kami keluar dalam pertandingan ini. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan dengan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Syukri, C23A1062, Ketua Pelajar. Dan saya Nur Fahmi Hakim bin Zaidi, nombor metrik C23A154 dan saya sebagai pelajar sekolah. Assalamualaikum, hai semua. Saya dari Syaikat C23A1361 sebagai watak Ketua Pengawas. Hai. Saya Rashdan bin Razwan C23A1009 selaku pengawas pusat sumber sekolah. Baiklah, kita lihat dahulu pengenalan. Saya akan terangkan apa itu pendidikan seni dengan seni tradisional. Pendidikan seni adalah pembelajaran yang berdasarkan kepada kesenian. Kalau kita faham seni itu apa kan? Seni visual, seni bermaksud elok. Visual adalah gambaran. Kalau kita gabungkan jadi gambaran elok. Contohnya seni lukisan. Kenapa pakai seni lukisan? Kerana gaya lukisannya, tona dia dengan perspektif dia. Itu panggil seni lukisan. Dan juga seni selain daripada itu seperti tarian, nyanyian, itu seni. Manakala seni tradisional merupakan seni yang diwarisi turun-temurun oleh masyarakat terdahulu. Macam kita fahamlah seni kita, seni tradisional luaskan. Saya ambil gambaran macam seni warisan budaya orang Melayu, macam Mak Yung, wayang kulit, awam batik. Kenal kan awam batik? Kenal? Kenal tak? Itulah dia sama konsep tapi berbeza maksud dia iaitu umum kepada khusus. Di pendidikan seni ini telah dijadikan sebagai silibus pembelajaran di setiap sekolah dan institusi tinggi, bermula dari subjek kesenian, core kurikulum sehingga pengajian sehingga kos elektif pengajian. Kepentingan seni ini kepada masyarakat, penting seni kepada masyarakat untuk meningkatkan jati diri serta meningkatkan jati diri serta mengenali identiti bangsa. Faham semua? Seterusnya, persoalan, adakah era kemodenan pada hari ini seni tradisional masih relevan atau sekadar belajar seformal semata-mata tanpa mendalami lebih maksud? Okey, persoalan ini akan dijawab oleh pembatangan seterusnya. Saya beri kepada Muhammad Fahmi untuk terus bertanya. Terima kasih kepada saudara Iqbal. Seterusnya saya akan menentangkan relevannya pendidikan seni tradisional dalam dunia moden dan apakah potensi pendidikan apakah potensi seni tradisional. Jadi adakah pendidikan seni tradisional ini masih relevan dalam dunia moden? Yang pertama, dengan kemajuan teknologi dunia moden pada masa kini, pendidikan seni tradisional boleh diintegrasikan ke
ke dalam dunia digital. Dengan cara kita mengintegrasikan pendidikan seni tradisional ke dalam dunia digital ini, pelajar di sekolah dan di institusi tinggi dapat meneroka ilmu, pengetahuan mengenai seni tradisional dengan lebih mudah dan menarik. Teknologi moden seperti reka bentuk digital, pencetakan 3D, realiti maya ataupun lebih dikenali sebagai VR, animasi dan media baharu dapat memberikan pengalaman yang baru yang penuh dengan keilmuan mengenai seni tradisional. Seterusnya yang kedua, pendidikan seni tradisional dalam dunia moden juga dapat mengembangkan kreativiti dalam kalangan pelajar di sekolah dan di institusi tinggi. Di sekolah dan institusi tinggi, pelajar digalakkan untuk mengolah segala seni tradisional secara inovatif dan kontemporari. Seni tradisional juga dapat diaplikasikan dalam reka bentuk grafik, animasi, fashion, sembina dan media digital selari dengan keperluan industri kreatif moden. Seterusnya, pendidikan seni tradisional dalam dunia moden juga memberi pendedahan awal kepada pelajar terutama di peringkat sekolah. Pendidikan seni tradisional ini boleh diperkenalkan melalui mata pelajaran pendidikan seni visual, co-curriculum seperti kelab kebudayaan serta program-program yang bertemakan kebudayaan. Pendedahan awal mengenai seni tradisional ini memberi kelebihan kepada pelajar untuk membina kesedaran mengenai identiti budaya dan melahirkan penghargaan terhadap warisan yang menjadi asas kepada pemahaman seni dalam konteks dunia moden. Seterusnya, apakah potensi seni tradisional yang ada pada dunia moden ini? Jadi pendidikan seni tradisional mempunyai potensi yang besar dalam pembinaan kerjaya seorang pelajar, sama ada di peringkat sekolah maupun peringkat institusi tinggi. Jadi antara potensi yang pertama ialah pendidikan seni tradisional ini memberi peluang kepada pelajar untuk mempunyai kemahiran dalam seni tradisional. Dengan adanya kemahiran seni tradisional ini, pelajar berpeluang untuk menceburi dalam pelbagai kerjaya atau bidang seperti pendidikan seni kraft, kurator seni, guru tarian tradisional dan sebagainya. Seterusnya, potensi pendidikan seni tradisional melalui bidang pendidikan. Pelajar sama ada di peringkat sekolah atau dan di institusi tinggi boleh menceburi seni tradisional melalui bidang pendidikan seni, pemeliharaan dan pemeliharaan warisan serta dokumentasi warisan. Kerjaya seperti yang dinyatakan amat penting untuk memastikan kesinambungan seni tradisional kepada generasi akan datang. Selain daripada potensi seni tradisional dalam bidang kerjaya seorang pelajar, pendidikan seni tradisional juga berpotensi dapat mengukuhkan lagi identiti negara di peringkat global. Dengan pendidikan seni tradisional ini, ia memperlihatkan seni tradisional yang masih ada dan dipraktis di Malaysia kepada peringkat global. Apabila seni tradisional ini terus dipelajari dan dipraktis, maka seni tradisional tersebut dapat dikekalkan kepada generasi akan datang. Dengan cara kita mengekalkan, dengan cara kita mempelajari dan mempraktis seni tradisional ini sehingga dikekalkan kepada generasi akan datang, ia dapat memperkasakan lagi seni tradisional sebagai identiti negara. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara. Terima kasih Raja Fahmi. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada isu dan cara pengajaran seni tradisional. Adakah dia sekadar formaliti? Yang seterusnya, yang pertama, kekurangan guru pakar. Kenapa saya mengatakan dia kekurangan guru pakar? Ini kerana pada masa kini kita sering berdepan dengan kekangan yang benar-benar mahir dalam bidang tertentu. Contohnya seperti ukiran kayu, batik yang dikatakan pada pengenalan tadi, di mana guru itu hanya mempunyai pengetahuan asas dan bukan pengamal seni tersebut. Sebagai contoh, kalau kita tengok di sekolah-sekolah, contohnya di sekolah luar bandar, seni batik itu diajar oleh cikgu seni
Akibatnya teknik sebenar seperti penggunaan cantik, halus atau perwarnaan tradisional tidak dapat diajar dengan betul. Okay, seterusnya kita tengok pula pada isu yang kedua, iaitu silibus yang terhad. Di sekolah-sekolah, silibus seni tradisional biasanya dia bersifat ringkas dan tidak menyeluruh, iaitu menumpukan kepada pengenalan asas sahaja seperti definisi tanpa penerokaan teknik yang sebenar. Contohnya dalam silibus sekolah, kalau kita tengok pada masa kini, seni ukiran kayu dan sebagainya mungkin hanya diperkenalkan melalui gambar-gambar dan nota sahaja, tanpa latihan mengukir atau memahami motif tradisional yang sebenar. Hal ini menyebabkan pelajar hanya mengetahui apa itu seni tradisional tetapi tidak memahami nilai, proses dan makna di sebaliknya. Yang ketiga, kita boleh tengok juga faktor kekurangan minat pelajar, di mana pada masa kini seni tradisional dia semakin merosot kerana kaedah pelajar yang pasif. Seperti pelajar-pelajar kini hanya seperti hafalan fakta dan belajar berasaskan buku teks semata-mata tanpa penggunaan pendekatan teknologi. Contohnya pengajaran tradisional di dalam kelas hanya melibatkan penerangan semata-mata seperti gamelan atau sebagainya, berbanding dunia moden yang menggunakan aplikasi digital pada masa kini. Okay, yang keempat ialah sekadar pelekat kurikulum. Kenapa saya mengatakan ia hanya sekadar pelekat kurikulum di sekolah? Ialah kerana seni tradisional dilihat hanya sebagai subjek sampingan semata-mata. Ia bukanlah kemahiran penting yang boleh dibangunkan sebagai kejayaan atau kepakaran. Keutamaan lebih diberikan kepada subjek seperti sains dan matematik. Pada saya masa sekolah dulu pun, kalau ingat masa dekat-dekat SPS selalunya subjek-subjek di dekat dengan peperiksaan ini diganti dengan subjek matematik, sains dan sebagainya pada waktu pokok lah. Okay. Jadi contohnya seperti aktiviti seni tradisional hanya dijalankan sebagai sambutan kebudayaan atau kurikulum, bukan sebagai latihan betul-betul. Ini menyebabkan pelajar tidak didedahkan kepada potensi seni tradisional, yang di mana ia merupakan boleh menjadikan sumber ekonomi seperti keusahawanan craft atau industri kreatif. Baiklah, seterusnya. Jadi selepas poin-poin yang saya mengatakan tadi, adakah seni tradisional pada masa kini hanyalah sekadar formaliti, iaitu pelajar hanya pergi menjawab peperiksaan, lulus dan tanpa memahami nilai sebenar seni tradisional tersebut. Itu yang menjadikan ia adakah hanya sekadar formaliti. Pada seterusnya saya serahkan kepada pengawas musola. Seterusnya kita pergi kepada bahagian cadangan dan langkah dalam mengerjakan daripada 4 isi yang telah dibentangkan oleh saudara Denish. Yang pertama adalah menyediakan latihan khas kepada guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah, di mana latihan intensif bagi mengatasi kekurangan guru pakar, di mana pihak-pihak berkepentingan seperti KPM ataupun KPT boleh menghantar guru-guru ataupun pensyarah memberikan intensif yang berkaitan dengan seni tradisional yang berkait rapat dengan guru-guru seni visual yang berada di sekolah ataupun pensyarah-pensyarah di IPT. Yang seterusnya, poin yang kedua adalah meluaskan dan memaskini silibus seni tradisional, iaitu menambahkan kandungan silibus supaya lebih menarik dan tidak terhad. Di mana kita melihat gambar itu silibus perubahan, di mana silibus perubahan ini adalah pada ketika ini haruslah silibus seiring dengan arus kemodenan kita, di mana berkaitan dengan seni tradisional kita boleh kaitkan dengan teknik batik moden, di mana dulu dan sekarang kita menggunakan teknik batik moden seperti menggunakan pencetakan dia lebih mudah dan lebih cepat dan kos pun lebih rendah. Yang kedua adalah berkaitan dengan seni tradisional, seni digital tradisional, di mana kemodenan yang dialami pada ketika ini, para pelajar ataupun para pensyarah sendiri boleh membuat seni digital tradisional menggunakan telefon, menggunakan tablet, menggunakan komputer,
yang di mana tidak perlulah berjauhan untuk berjumpa face to face bersama pensyarah. Lebih mudahlah kita nak belajar seni digital tradisional. Yang seterusnya, yang ketiga, iaitu menarik minat para pelajar dengan cara yang seronok, di mana menggunakan aktiviti luar dan teknologi untuk menarik minat yang belajar. Di mana kalau kita lihat pada gambar ini, biasanya para pelajar sekolah maupun pelajar IPT memang suka dah buat derak dah, pergi lawatan mana-mana. Seperti inilah pihak sekolah ataupun pihak KPT boleh mengadakan lawatan sambil belajar kepada para pelajar. Lawatan sambil belajar, contohnya di sini kita boleh lihat lawatan ke kampung warisan budaya. Okey, baiklah, yang seterusnya, poin yang terakhir, yang keempat sekali, menjadikan seni tradisional sebagai subjek yang ada nilai, iaitu memberi pengiktirafan dan pamerkan hasil kepada pelajar. Di mana guru-guru boleh memberikan tugasan kepada para pelajar untuk membuka pameran berkaitan dengan seni tradisional dan memberikan sijil penghargaan, di mana para pelajar yang melibatkan diri yang mewakili sekolah ataupun IPT pada peringkat sekolah, pada peringkat IPT, daerah, negeri ataupun peringkat kebangsaan, dan memberikan sijil penghargaan kepada para pelajar tersebut supaya kita menampakkan seni tradisional itu ada nilai sendiri kepada para pelajar dan para pelajar itu mendapat penghargaan daripada guru-guru tersebut. Baiklah, kita masuk pada yang terakhir, sikit lagi pada bahagian kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang pertama adalah seni tradisional ini masih relevan. Contohnya, bukan sekadar subjek tambahan tetapi identiti bangsa, di mana kita boleh melihat contoh di Kelantan sendiri. Seni wau seringkali menjadi keutamaan kepada rakyat Kelantan, menjadikan warisan wau tersebut adalah salah satu warisan kebanggaan kepada mereka untuk ditonjolkan kepada rakyat Malaysia, kepada rakyat maupun rakyat luar negara, di mana wau itu tersebut menjadi kebanggaan bagi negeri Kelantan. Itulah contoh yang pertama. Dan yang kedua adalah memerlukan perubahan yang drastik supaya tidak kekal sebagai formaliti semata-mata, di mana di sini pihak berkepentingan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun Kementerian Pengajian Tinggi boleh memfokuskan kepada membuat perubahan yang drastik, iaitu menumbuhkan satu-satunya. Kalau di sekolah rendah kita boleh menumbuhkan kelab tunas budaya, di mana itu adalah perubahan yang drastik, di mana melahirkan generasi-generasi yang muda pada ketika sekolah rendah dahulu boleh melahirkan generasi muda yang berpengetahuan tentang seni tradisional. Yang terakhir adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama ini saya akan terangkan ada 3 tanggungjawab bersama. Yang pertama adalah guru ataupun para pensyarah, yang kedua adalah institusi, dan yang ketiga adalah para pelajar sendiri. Yang pertama tadi adalah guru ataupun para pensyarah seperti Miss L boleh mengajar kepada para pelajar dengan sangat gigih untuk memahami tentang seni tradisional yang ada di dalam Malaysia ataupun berada di luar negara. Yang kedua, kita lihat institusi. Institusi itu penting. Apabila institusi ini kita boleh lihat menyediakan pihak-pihak sekolah boleh menyediakan studio tarian seperti dekat UMK. Kita lihat Kenyat itu menyediakan tempat-tempat latihan kepada pelajar-pelajar di waris. Okey, yang ketiga adalah para pelajar sendiri. Okey, yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga, para pelajar sendiri. Para pelajar sendiri haruslah menyertai kelab-kelab seperti di waris, ataupun pelajar-pelajar boleh menyertai pertandingan-pertandingan yang ada diadakan di peringkat sekolah. Contohnya pertandingan tarian ke, pertandingan di Barat ke, supaya para pelajar lebih mendapat pendedahan mengenai seni tradisional yang ada di Malaysia ataupun yang berada di luar negara. Itu sahajalah daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.
Saya ada beberapa soalan. Soalan ni saya suruh kepada YB Aisyah. Boleh ni? Boleh. Haikal macam ni? Boleh. Tahu tentang warisan gelap apa? Tak detail. Patutkah kita mengangkat warisan itu atau sekadar ambil tahu saja? Itu soalan. Pendapat saya sepatutnya kita angkat lah. Tapi ada certain subjek, contohnya macam sejarah kan, kita cuma ambil orang kata ambil side positif dari cerita tersebut. Sebab mungkin ada sesetengah individu yang merasakan malu sebab jika kita kenang balik mungkin dia menampakkan yang bangsa kita telah dijajah. Tapi sebaliknya kita boleh menitik beratkan di mana sebenarnya kita dalam usaha yang gigih untuk membentuk bangsa kita sendiri.